Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebanyak 19 lokasi dipasang papan tanda jalan dui bahasa di tapak warisan dunia di sekitar Pulau Pinang hari ini. Langkah itu bertujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai sejarah di lokasi berkenaan di kalangan pelancong asing dan tempatan. Ketua Menteri Negeri Pulau Pinang Lim Guang Eng merasmikan pemasangan papan tanda jalan dui bahasa bermula di Lebuh Campbell, Georgetown. Turut hadir ialah Timbalan Ketua Menteri, P. Ramasamy dan Ahli Exco Kerajaan Negeri serta Pegawai Kanan Majlis Perbandaran Pulau Pinang. Papan-papan tanda ini ditambah bahasa Cina, Tamil atau Arab selain bahasa Malaysia. Antara jalan terbabit ialah Lebuh Campbell, Jalan Pinang, Jalan Pintal Tali, Lebuh Armenian dan Simpan Lebuh Aceh. Sebanyak 82 jalan akan dipasang dengan 300 papan tanda jalan dui bahasa. Fasa pertama membabitkan pemasangan 80 papan tanda menjelang Mac depan. Kos seluruh projek ialah kira-kira RM45,000. Guang Eng berkata penggunaan bahasa Arab, Cina dan Tamil selain bahasa Malaysia mampu menarik lebih ramai pelancong dari negara Cina, Timur Tengah dan India. Beliau juga menolak tuduhan tindakannya membelakangkan kepentingan sesuatu kaum. Dalam aspek ini saya rasa apa yang penting ialah kita nak menarik pelancong dan kita harap ini isu papan tanda tidak akan menjadi satu isu lagi. Dan pula janganlah buat kritikan ke atas kerajaan negeri bahawa saya anti Cina atau apalah sebagainya. So khususnya keluarga ini saya dipamarkan dan juga ada kawan-kawan Melayu pun agak prihatin terhadap saya mengapa tiba-tiba saya sekarang jadi anti Cina. So saya rasa itu tidak penting. Saya bukan anti Cina. Kerajaan negeri bukan anti Cina, bukan anti Melayu atau anti India. Kita mewakili semua rakyat Pulau Pinang.